Okey Dan, kalau makcik tu call aku mesti call kau meh. Kata kan aku tak tahu pasal mas. Okeylah, boleh Angah. Ni, aku nak gerak dulu jumpa landlord simi aku. Apa-apa aku jumpa kau nanti lah. Okey, bro, kau take care bro Okey. Apa aku take kau, okey? Boleh. Okey, Okey, ciao. bro, ciao. Fadil. 1 minit je. Alah. Salah, by dia tak kenal Dan. Mana pernah lambat? Rasa dah tak boleh continue lah. Kenapa? Simi. Tak boleh lah, tak larang. Ulang kau tak baca doa agaknya. Penat orang baca Al-Fatihah, 3 kul. Tak jalan juga. Mungkin crowd sana tak bagus lah. Tak Tu apalah. marketing. Tak cukup bajet. Dan baru buka bisnes baru. Bisnes apa? Pelaburan emas. Ikan mas ah. Adalah emas je. Kau main pula nak ikan mas pula. Nah, dia nak kasih balik kunci boleh? Habis kau kasih sekarang tak dapat tau deposit kau. Tak apalah, bukan rezeki apa. Nah. Oh kau tak kisahlah. Oh dah jadi abang mas ni. Deposit pun dah tak ambil kisah. Dan gerak dulu. Selamat Balik. dunia akhirat Okey, jaga diri baik-baik. Okey. Bye-bye. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Abang belajar aiskrim boleh? Aiskrim kat mana? Aiskrim kat sana. Mana? Kau pergi beli. Ni baru dapat Terima bonus. kasih. Bye. Bye. Jangan buka lagi ya. Ibu okey? Apa namanya? Ibu, terima kasihlah ibu sudi teman Maya kat kedai. Kalau tak main sorang-sorang kat kedai ni, boring. Banyak juga barang perniagaan Maya. Bolehlah bu, nak macam mana kan? Nak sara hidup. Macam ni lah. Kan bagus kalau air pun dapat berniaga macam gini, macam Maya. Tak apalah ibu. Kita doakan dia satu hari kan. Hati dia berubah. Dia lembut sikit hati dia. Tapi yang penting, ibu lah yang kena doakan. Betul tak? Ibu sentiasa doakan air. Maya nak bilang ibu juga. Sebenarnya, Maya ada kontak air untuk suruh dia turun kedai jumpa ibu. Kenapa Maya tak berunding dengan ibu dulu? Maya sedih lah tengok ibu dengan Air dah berapa hari berjauhan macam ni ibu. Maya kalau boleh nak ibu cepat-cepat baik dengan Air. Kan sebab hari-hari dia message Maya. Dia nak jumpa ibu, dia tanya khabar ibu, dia kalau boleh nak bawa balik ibu. Beri ruang pada dia. Jadi dia boleh tebus kesilapan dia. Boleh? Yalah Maya. Assalamualaikum. Ibu, Maya. Ibu dengan Air berubah dululah. Ibu tahu kan Air sayang ibu. Ibu jangan macam gini lah. Hilangkan diri dari Air. Air rindu ibu tau. Rindu suara ibu. Rindu doa ibu. Rindu cari ibu pandang Air. Maafkanlah aku, oh ibu. Kau sudah pergi buat Ibu, Air yang banyak silap bu. Air banyak silap. Banyak yang Air sesatkan dalam tiap. Air masih perlukan doa ibu. Harian Air tak lengkap tanpa ibu. Lepas ibu ikut Air balik. Bu, maafkan Air. Sebelum Air datang sini, Ibu dah lama maafkan Air. Ibu tak pernah berniat untuk menjadi seorang ibu yang menghukum atau membenci anaknya sendiri. Apatah lagi sampai memutuskan silaturahim antara kita. Ibu juga manusia, Air. Ibu ada salah. Ibu ada silap dengan Air. Jika pernah ada kata atau teguran ibu yang membuat Air terasa hati, ibu pun mohon maaf daripada Air. Dengan penuh keikhlasan, ibu dah lama ampunkan segala dosa Air.
Dan ibu dah halalkan setiap titik susu yang ibu berikan kepada Ai di dunia dan di akhirat. Ai adalah satu-satunya intan pemata ibu. Maafkanlah aku, oh ibu, kalau sudah pergi. Maya, ada apa-apa tak yang aku nak tahu pasal ibu? Cakap ibu macam mana? Cakap ibu dalam seminggu lagi. Lepas tu ubat ibu pun nak kena top up kan. Nanti aku kasih kau details lah. Kau boleh bawa ibu pergi check up. Terpaksa cakap aku uruskan. Jom ibu, kita balik. Maya, ibu balik dulu. Ya apa-apa ibu call Maya Jadi ibu jaga diri. Maya pun jaga diri. Apa-apa call ibu juga. Meninggalkan hamba-Mu ini sendiri di dalam ruang yang sepi. Maafkanlah aku, ibu, aku tidak menerima hakikat tiba. Hati ini belum sedia pecah. Halo Maya. Ni ibu dah sampai tingkat 2 ni. Mana ibu kat tingkat 2 ni? Yelah, ibu kat Wiga Plaza lah ni. Ayah ni, ibu dah jumpa Kak Kilang. Ayah ni dah. Dah ibu dah jumpa ni. Ibu, Ni, ibu pun dah jumpa Ai. ibu buat apa kat sini? Allahu Akbar. Ni tempat kerja Ai. Ya bu, Kak Kilang. Masya Allah, Alhamdulillah. Lupa bayar duit kan pagi tadi. Tak sempat sarapan. Tu yang ibu risau satu hari tak makan. Ibu singgah untuk hantar makan aja nak. Terima kasih bu. Kerja baik-baik. Ibu lupa Saya kan anak lelaki ibu. Kan harus kuat. Walaupun anak ibu anak lelaki kadang-kadang macam cheesecake juga. Lembut. Kerja baik-baik nak kat sini. Rezeki halal. Bukan senang. Banyak bersabar. Ibu jalan dulu. Assalamualaikum bu. Assalam. Jika ini jalan darimu, mengapa aku masih jatuh? Ajarku erti reda. Ya Allah, lapangkan rezeki anakku. Mudahkanlah urusannya. Berkatkan usahanya. Dan jadikanlah dia hamba-Mu yang bersyukur. Masa aku tidak lama, Ya Allah. Jika suatu hari nanti aku tiada, jagalah dia, Ya Allah. Kerana selepas ini, dia hanya ada Engkau sahaja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Aku dipaksa belajar reda, bukan kerana aku kuat. Jika ini Assalamualaikum. sangka darimu, Sorry lambat. I dengar kuliah Zohor jap kat orang makmu. Okay. dariku, asal kau tak pergi dariku. Kak, Assalamualaikum Kak. Abang dah lama tunggu Kak. Sorry. Saya banyak benda tadi nak bikin Macam mana Kak semua? Ngah bawa ke ngah barang yang kakak minta tu? Okey, barang ada kat dalam beg saya, barang kecil tapi berharga Kak ni kali. Ini pun barang tipu ke? Barang tipu? Apa yang barang tipu masuk Kakak? Kau ingat ngah? Masa aku beli dengan kau rantai masa tu, kau offer aku kan 1 gelang. Masuk Kakak yang pertama ke yang kedua? Yang kedua, yang $1,000 tu. Yang kedua tu kan saya dah cakap Kakak, saya on the way, supplier saya kasih.
So saya offer kakak, itu barang baru Barang tak? tu barang tipu ngah. Itu bukan emas. Tapi itu barang baru. Kau dapat barang tu daripada mana? Daripada kantau saya lah kak. Dia cakap dengan saya itu barang semua barang betul. No. Ngah, you listen. You dah tipu I. Ngah, kakak dah bawa pergi kat kedai emas. Diorang dah check memang confirm tu bukan emas. Kau tipu aku. Kak, saya bikin bisnes yang tak pernah tipu orang kak. Saya bikin bisnes ni bukan baru kak. Saya salesman kak. Saya So bikin. you nak cakap kedai emas tu tipu ke? Okey kak, kalau macam gini, kasih saya call dengan saya pergi kantau dulu. Saya Kau cakap, pergi kak. check dengan supplier kau. Okey kak, kakak tunggu depan kakak kat saya call dia. Saya tak tipu kakak ni lah. Bro Dan, aku nak tanya kau satu barang. Ini ingat tak tu kotak lu kasih gua? Aku nak tanya kau satu barang, itu barang fake ke tak fake, kau ada check tak? Bro, barang tu fake bro. Lu kiam gua tau. Gua sekarang dengan customer gua tau. Ini aku pay legit buyer, second time beli dengan aku tau. Dia second time beli dengan aku tau bro. Sekarang aku kena tahan dengan dia. Aku nak kau sekarang juga datang kat sini. Aku akan share location dengan kau. Kau faham tak? Kau jangan boya aku Ya betul lah. Okey kak, saya dah call dia. Jujur cakap kak, ini pertama kali saya kena macam gini dengan kantau saya. Saya pun tak tahu apa cerita. Tapi so far saya jual barang semua clean kak. Semua clean. Kakak dengan saya tak ada masalah, okey. Tapi ini saya cakap, memang ni kali pertama saya tempuh ni macam masalah. Ngah, kau kena faham tau Ngah. Ya kak. Kau buat kerja macam ni Ngah, tak amanah tau. Kau nak buat bisnes apa pun dengan siapa kau bekerja. Kau cari kerja yang betul-betul. Kau kena check betul-betul. Faham kak, saya faham. Jujur tu penting, amanah tu penting lah. Saya tahu kak, supaya saya orang tengah, saya faham. Tapi saya bikin saya pergi kerja. Dia akan turun, kita akan settle ni barang. Okey, Kak, baik. kita tunggu dia. Okey? Alright. Assalamualaikum semua, di sini Ai Boyan. Terima kasih kerana menonton drama siri Sangka. Ai berada di Darul Makmur Mosque ataupun Masjid Darul Makmur di Yishun. So, Ai mengalu-alukan tajaan Ramadan. Mereka memerlukan sumbangan sebanyak $300,000 untuk logistik, pemakanan dan juga alat-alat untuk kegiatan di bulan Ramadan. Kalaulah seorang daripada kita di kalangan masyarakat menderma $1 sahaja, InsyaAllah kita dapat untuk raikan jumlah sebanyak $300,000. Boleh menelusuri layar Darul Makmur campaign.darulmakmur.sg. Jazakumullah khairan. Okey, so korang pun boleh via scan QR code yang bertata di bawah ini. Pastikan daripada kamera bank anda sendiri. Semoga setiap sumbangan menjadi asbab keberkatan dan ganjaran di sisi Allah SWT. Masya Allah. Amin. Dan. Macam, mana customer? Ni customer dia. Ni customer dia. Kak Queen Ya. Okey, apa jadi ni? Barang yang aku beli dengan dia fake. Mana boleh fake kak? Siapa yang bagi tahu akak fake? Aku dah check kat kedai emas. Diorang kata barang tu bukan emas. Macam mana boleh fake kak? Selama ni saya bikin kerja saya semua bersih kak. Kakak seorang yang komplain ni. Jadi kau nak cakap yang kedai emas tu menipu? Kita apa kak? Macam gini kak. Kalau kita nak settle simple. Kakak kasih balik saya punya produk, saya kasih refund balik. Kakak takkan kasih balik barang tu selagi kau tak kasih balik $1,000. Mana boleh gini kak? Kalau kakak nak refund kakak, saya pun nak barang saya balik kak. Kalau kakak tak kasih, macam mana saya nak kasih refund balik? Aku tak peduli. Saya akan anggap Angah ni bertanggungjawab dalam hal ni. Macam mana boleh gini kak? Ini masalah awak berdua. Dengar sini. Korang dengar baik-baik ni aku cakap. Masalah korang settle sendiri. Aku kasih kau berdua ni 5 hari saja. Kalau $1,000 aku tak dapat, memang aku akan live pasal korang ni. Kau dah langgar salah orang. Aduh. Ingat 5 hari aku kasih korang. Kecoh lah dia ni. Klien mana ni yang kau ambil? Semua online bro. Kau expect aku apa? Biodata semua aku tahu siapa diorang. Angah, sekarang aku tanya kau percaya dia ni ke kau percaya kawan kau sendiri? Aku cakap kau satu barang bro. Tadi explanation kau dengan dia takkan terima. Tapi kalau aku kasih kau satu senario, kalau aku beli barang kau dah tipu aku. Kau ingat aku nak kasih kau pay barang balik tanpa duit kau transfer kat aku apa? Ngah, simple lah. Kalau benda tu dia kasih on the spot juga aku transfer dia. Kecakap lah dengan dia. Kau kasih barang aku transfer sekarang. Sekarang dia kasih 5 hari siapa nak jual. Naik kotak apa? Yakob, Luka apa? Rabina. Aku tak tahu apa kotak. Aku bukan social media punya orang. Okay Dan, aku nak tanya kau. Duit komisen aku kau boleh kasih tak boleh kasih? Itu je. Pasal benda gini, macam mana aku nak kasih kau? Kalau kau tak boleh kasih aku sekarang juga kasih kau. Okay Dan,
Kau ingat, okey? Sekarang kau pergi settle kau punya masalah. Nanti masalah kau settle dengan aku, okey? Aku dah kasih kau warning siang-siang tau. So far nama aku, Angah, belum pernah tercemar kat mana-mana. Ingat tu bro. Sial. Maya, Hey, mari. Oh, pandai kau cari tempat. ikut kemampuan. Apa ni actually? Okay. Nampak macam sedap je. Roti bakar lele is a good promo. At the same time, apa tau, yang aku order dengan kau ni is kau punya favourite. Oh, nasib baik kau tahu aku suka coklat. Macam mana kau tahu? Silat pada sekolah kau suka makan coklat. Nasib baik kau ingat. Jadi roti ni apart from Nutella, kau sweet tooth kan? Ada add on tiramisu kat dalam. Wow, serius Okay. Wow. Memang favourite aku ni. Okay. Kau macam tak tanya je aku makan apa. Tapi kau punya nampak lagi macam selera lah. What's that? Selera, Ha. roti daging berkecap. Oh, wow. Okay, tak apa. Nanti sekejap lagi kita share-share. Nak share juga? Yelah, aku pun nak rasa. Tengok macam sedap gitu. Boleh? Okay. So, housework. Alhamdulillah, I seems to like this job to be honest. You seem to like the job. Yes. Wow. So, bawa kereta kerajuan? Kau tunggu sekejap Halo? Wah, ada toko. Ada? Wah, baik. Okey, Alhamdulillah lah. Okay. Then, macam mana ibu? Itulah, aku panggil kau ni betul-betul. Kan aku janji, bila aku gaji aku nak bawa kau keluar makan. Terima kasih datang. Terima kasih kerana menjaga ibu. Orang kata apa ni, memperbaiki keadaan aku dengan ibu juga. Alah, aku bukan apa. Takkan selamanya aku nak tengok ibu dengan anak ni merajuk kan. Sebab bila hari. Lagipun, macam sekarang ni kau dah kerja, kau ada full time job. Selepas ni, mana-mana kau pergi, kau kekalkanlah kerja tu lebih lama kan. Aku doakan rezeki kau lebih murah jadi kau dapat jaga ibu dengan lebih sempurna. Itulah. Dan aku harap kau jangan tidak-tidak tanya khabar ibu juga. Takut orang tu bosan pula kat rumah aku keluar kerja. Mesti, aku kadang-kadang rajin juga call dia. Tapi ingat, sebelum buat apa-apa, fikir dulu. Yelah Maya. Cop. Macam mana kau kat sebelah? Magic. Okay, sekarang kita kat mana ni? Kita berada di Roti Bakar Lele. 502 Changi Road. Dorang ada 3 promo baru Maya. Set A, 3 savory going at $50. Set B, 2 savory, 3 normal filling at $60. Dan juga set C, 2 premium filling, 3 normal filling going at $50. Macam mana kita nak dapatkan promo ni? Okay, korang kena mention Sangka, tunjuk counter yang korang pun dah subscribe YouTube channel DJMS Hafiz Official. So, apa yang kita ada dekat roti bakar? Kita ada roti bakar premium fillings, kita ada mango, durian, KitKat, kita benda biskut, macam-macam lagi. The best is roti daging berkicap, ada juga roti ayam. Dah. Korang turun, korang tengok, korang order. Monday, jangan datang sebab diorang tutup. Boleh datang Tuesday hingga ke Friday, Selasa hingga Jumaat, 2 hingga 10 malam. Sabtu, Ahad, public holiday, boleh datang 12 hari hingga 11 malam. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, boleh follow aja social media platform diorang. Namanya Roti Bakar Lele. Dah, berambus, back to action. Okay. So, kita tengah tunggu siapa? Hafiz kan? Nora. Ayah. Kamu. Lama apa sampai? Okey. Kau okey tak? Kau rasa? Aku selalu okey. Ni, mak tiri kau. Tak ada, I tak sukalah perangai you. You sudah jadi sweet habis you perangai. It comes with a package, you know. Kalau ada yang sweet, mesti kena ada yang sour kan? Sikit hari, you sour, I sweet. Sekarang terbaliklah. Dunia ni kadang-kadang berputar. Dah lah, relax lah. Kejap lagi nak pergi bridal depan orang. Baru first time jumpa, nak perah-perah pula. Itulah Nora, apa ni? Kan lepas ni korang nak pergi bridal. Ada fitting. Ni, by the way, Maya. Nora ni, bakal Hafiz. Hai Nora. Hai. Kita memang kawan daripada sekolah. Tapi Hafiz memang macam gini. Hafiz, kau nak kahwin kau ingat kau jangan nak perangai-perangai. Nak kena jaga hati isteri. Dia memang daripada sekolah memang macam gini, diorang-dua ni. Perangai. But, yalah, aku doakan everything goes smoothly Jangan gaduh lah. Kita pun first time jumpa sih. Thank you lah you for the assurance. Kasih kenal Maya. Jadi I tak salah sangka. Aku cakap lagi, kadang-kadang date ni sweet dan sour juga. Tapi, Ya. Maya premium. Bersemut pula telinga dengar.
Fuh, air dah macam birthday cake bro. Ni baru punya flavour Ni udang saban, ni daging rendang. Incak. Sabarlah bro, aku tengah berbual dengan owner. Ni macam flavour baru ya bang. Flavour baru bang. Dulu tak ada. Berapa hari ni R&D? 3 hari. 3 hari ya, kau kirakan flash tau. Terbaik lah kau. Sabar boleh? Sabar. One more thing Latif. Aku dengar kau ada bazar kat Bukit Gombak. Yes. Bila sampai bila? 27 February sampai 19 March. Okay bro. Thanks lah bro, I see you there man. All the best brother. InsyaAllah. All the best. Thank you. Oh, baik. Kau cari tempat baik lah spot. Dah. Boleh. Thank you so much. Jom makan Maya. Jumpa Maya semua. Dora. Bismillah. Nah. Sedap lah. You makan lah. You nak suapkan you juga? Bu, baru selesai solat. Ya. Cepatnya balik. Baru pukul berapa? Nak ada half day. Dan juga dapat advance pay. So, I nak ajak ibu makan lah. Lah, gaji sikit gitu. Simpanlah untuk keperluan nanti. Apa saja je ibu ni. Waktu ibu dulu masih kerja, ibu gaji je bawa kita pergi makan. Betul nak belanja ibu makan? Betul. Ibu nak air bersyukur walau sekecil mana pun rezeki yang Allah beri. Amin. Kerana dari rasa bersyukur tu hati air akan kuat tau. Dan Allah akan tambahkan rezeki dengan cara yang air tak sangka. Amin. Alhamdulillah. Sebelum ibu tutup mata, dapat juga ibu tengok anak ibu berjaya. Merepeklah ibu ni. Kan tanggungjawab air jaga ibu. Doa ibu sentiasa dengan air. Amin. Ibu siap ni? Pergilah, takkan bila lagi nak siap. Yalah, tunggulah sekejap ibu tukar Tunggu kat tudung sini dulu je. Ya. Hello, Singapore Police Division. Can I speak to IOZ, please? Hello, yes. Inspector Zack. Okay. I'll be there. Kasih tau belanja ibu makan. Syukur. Air pun dapat advance je bu. Gaji air pun belum penuh lagi ni. Bulan depan baru dapat gaji penuh bu. Walaupun rezeki tu kecil, ibu nak air, belajar bersyukur. Kan ibu juga yang tunjuk ajar. Bila ibu gaji bulan-bulan bawa kita semua keluar. Setelah bulan depan pun hari jadi ibu kan. Doakan ibu panjang umur nak. Assalamualaikum. Hafiz, Hafsah? Ha? Semua okey tak tu? Okey bu, ibu jangan dulu bu. Ibu tunggu kat depan ya. Hafsah macam gini? Ha? Tolong anak saya, tolong. Ibu. Ini kau tiada, ku hilang Ibu. Ibu dah tinggalkan ibu. menatap tanahnya. Syahri Jumaat, anda ditahan kerana disyaki atas perbuatan jenayah mencuri kereta dan kegiatan haram. Maafkan ibu. Maafkanlah aku, ibu. Kau sudah pergi. Yo, nak cakap thank you. Tadi jumpa Maya and Ai. At least you know now circle I siapa. Okay, thanks to you too for introducing Maya to me. Kita nak kekal lama kan. Mesti kena trust each other. Hey, you okay tak? You perasan tak tahu lah. Hati I rasa tak sedap gitu. Lain macam hari. Anyway, depan fitting bedroom, check apa you nak dengan Mak Andam. I tunggu luar je. I nak ambil angin lah. Okay, boleh. Thanks. Kat dalam sana ya. Tunggu luar je. Okay. Hai, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Hi, welcome to Cinta Wedding. Hi, Juni Dress, makeup artist. Nora means. Yeah, you got appointment with me, right? Okay, come, duduk. Okay. Okay, for your event, maybe you want to share with me your concept of your special day? Okay Kak, boleh. So, is there any colour in your mind for your wedding? At the moment belum ada lagi Kak, but can I actually look around first tak? Sure, mestilah boleh. Okay, come. I introduce you Kak Liana from Cinta Wedding. Thank you. Kak Liana, we have client here. Ya, saya. Ni, our client Nora. Hi Nora. Okay, I'm Kak Liana. Basically, Kak Liana cuma nak tahu what kind of concept you nak. Dari segi you punya nikah dan you punya sanding. Selain itu juga dia punya background of pelamin. So, kita kontrakan lah apa yang patut. Okay, come. Okay. Mari masuk sini. Okay, ni sini semua berarti of baju-baju nikah. Daripada chiffon, organza, lace. Just nice to fit Ni you. pelawar. Kan? Okay, my songket range will be kat daerah sini. Mai? Okay, okay. Okay, sini semua yang kita punya latest design lah. Okay, colournya pun ikut cita rasa. Pasal you kulit putih. Okay. So, bermakna lelaki-lelaki dengan perempuan, aksesori dia semua ada. Wah, I berkenan lah Kak dengan baju ni. Dia very elegant. I rasa kena dengan kulit I. Nafasku, doa terhenti di dadaku. Aku diam dalam. Okay. So variety lah kat sini. Kalau tak nak colour putih, you nak ambil colour lain pun ada. This event majlis tu, you just pack nicely. The next following day, you can hantar balik dekat kedai kami. Okay Kak, thank you so much. Okay, no problem. Jika ini jalan darimu. Macam mana Nora? Dah pilih baju? Dah, Nora ada dalam 2-3 yang Nora berkenan lah Kak. But can I actually discuss with Hafiz first dekat luar? Hafiz kat luar? Okay kan, boleh? So, on your event, I will be your makeup artist. So, any request, apa-apa yang you nak, you can liaise with me. Feel free, jangan segan-segan because it's your big day. I nak you selesa with me. Okay? Okay Kak, kalau let's say I ada sample of the makeup that I want, can I actually send it to you tak? Boleh, insyaAllah. Boleh. Okay. Can. Thank you. Yo, I dah pilih tau. Satu baju nikah dengan satu baju sanding. Confirm? Habis payment macam mana? Maybe you nak discuss dengan dorang dulu? Okay. Hi Hafiz. Hi, Juni Dress, famous makeup artist. Hi, nice to meet you. Can we discuss about the payment? Boleh, silakan duduk. Thank you. Okay. Okay Hafiz, tadi Nora dah pilih baju nikah and baju sanding, which is songket lah. So can I see the package Kak? Boleh. Ini tadi yang Nora pilih, include the makeup artist service and 6-hour service also. Wow, quite cheap. Okay, so ni macam mana kita nak settle payment dia Kak? Okay, usually kalau you dah confirm date and baju, kita akan collect from you 20% lah. Saya punya sanding dengan nikah akan langsung dalam 2 minggu lah. So that's will be 14 February gitu. Since you mentioned 20%, I think masa pun dah suntuk. I'll just go for the full payment. Is it okay? Boleh Hafiz, boleh. Okay. So you can pay now or transfer lah. So here the detail. Okay, Ken. You help me settle dulu. This is my phone. Okay, you ambil. You tolong settlekan dulu boleh? Hati I tak apa-apa sedap lah tiba-tiba. Macam semacam rasa. Okay Nora, thank you for the payment. This is my card. Okay, I'm your makeup artist for your event. So your event is 14 February. Nikah pukul 11. So if anything yang you nak tanya I ataupun you ada request any makeup look, you can contact me lah or you share me gambar-gambar ke. So I advise you lah macam mana nanti. Okay Kak, thank you so much. Nanti apa-apa I contact you Boleh. Okay Kak Liana, Nora nak tanya, when is the fitting day? Okay, seminggu sebelum majlis, that's mean on the 7th of February. So anything mengenai baju you can get back to me. This is my card, you boleh contact Kak Liana. Okay? Okay Kak, nanti apa-apa I call you boleh? Okay, sure insyaAllah. Terima kasih ambil package dengan kita, Cinta Wedding dan juga Juni Dress. Okay, just looking forward to the date for your fitting. Terima kasih, Dek. Terima kasih. Assalamualaikum. Kesalam. Is everything okay Nora? Kak, I think I need to make a move lah. Ada emergency call. Anything I contact you? Boleh tak? Boleh. Okay. Take care tau. Okay, thank you.
Thank you Kak Liana from Cinta Wedding for being part of drama Sangka. So, you dah try belum fitting? Belum in 2 weeks time because they have varieties of baju kat sini. Okay guys, so once again, Cinta Wedding, korang boleh try apa-apa baju yang ada kat sini. Mereka ada untuk nikah dan juga untuk sanding. 3 fitting, 2 fitting depending on your budget. Okay? So macam mana payment terms dia, as you watch the scene tadi, 20% sahaja. So Kak, sekali lagi thank you so much. Di manakah Cinta Wedding is located at? Located at Mega Woodlands, level 8, 0885. Then of course, you can contact them at 8499-0445. Dan jangan lupa guys, follow mereka di social media mereka. Cinta Wedding. Dan tak lupa juga our makeup artist Jun Idris. And kalau korang tak tahu, dialah pelakon juga yang bermain watak ibu. Lain kan muka? Air mana? Sakit. Makeup effects, makeup artist, semua boleh. Masak-masak pun dia ada. InsyaAllah. Okay, kalau korang perlukan khidmat andaman, bridal package or any event makeup, korang boleh contact I 838-99093. Dan jangan lupa follow social media MUA Jun Idris di TikTok, MUA Jun Idris di Instagram dan Jun Idris di Facebook. Okay, Kak Lena. Ya. Jangan lupa 14 hari bulan Februari pukul 11. Nanti Kak Lena contact dia lah. Jun, macam mana? Budak tadi okey tak? Kesian pula. Aku tengok pasal apa tadi ada emergency call. Rasanya okey lah Kak. InsyaAllah tak ada apa-apa lah. Mudah-mudahan lah Jun rezeki. Jangan lupa date tu 14 Februari. InsyaAllah. Okey. I balik dulu lah Aisyah. Silakan. Terima Jumpa lagi Jun. Terima kasih Jun. Alright. Yo, I rasa ada emergency call lah. Tak angkat. Taklah, mana I tahu handphone you. Yes, hello. What? Which hospital? What about Isan? Okay. I'll send my partner over. Thank you. Okay, yo. Something serious happen. Ibu Ai tengah sakit tenat sekarang. Dia kat hospital. Hah? Ai pula kat lokap. Jadi I betul-betul minta you satu favor sekali. You help me tengok Ibu Ai, kan? Okay, boleh. Please do me this favor. Tolong jenguk keadaan dia macam mana. I know it's our big day. But just for this day, let's make our time. So, I akan settlekan whatever outstanding kita perkahwin dengan Ai dulu. You help me tengok Ibu Ai, kan? Okay, boleh. Thank you. Okay. Hello? Yes, Inspector Zack here. Okay. Okay, Hafiz, you can bring all the supporting document to the headquarters now. I will see you there. Okay, thank you. Hello Nizam, standby cell 4, Syari Jumaat. Ada kematian. I'm coming over, okay? Kini kau tiada, ku hilang rasa. Akhirnya tiba saat yang dinanti. Wajahmu menatap tanah yang lembut. Kita tenggelam dalam haruman wangi. Maafkanlah aku, oh ibu. Kau sudah pergi buat selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami minta izin untuk mengkafankan almarhumah Junidah binti Idris, saya mohon pada semua ahli keluarganya, khususnya anak-anaknya, sekiranya waktu hidupnya almarhumah Junidah binti Idris ada perbuatannya, ada menyinggung perasaan hati tuan-tuan persekalian, harap dengan seikhlasnya dimaafkan segala kesalahannya dan mohon janganlah diungkit-ungkit lagi kesalahannya, kelemahannya. Kita reda atas pemberiannya. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kesabaran,
keredaan tuan-tuan mengizinkan almarhumah Junida binti Idris pulang ke rahmatullah. Mohon pada semua ingatlah janji Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. You have 5 minutes. Setiap yang hidup pasti akan merasakan mati. Maka tuan-tuan, satu hari nanti giliran kita pula akan dikafankan, dimandikan, disolatkan dan diusung persalaman. Maka sentiasalah ingat hari mati kita. Sekian, terima kasih. Bu, saya minta maaf, Bu. Alangkah makan minum air, Bu. Saya cacat ibu rumah, Bu. Ya Allah. Wajahmu menatap tanah yang lembut. Kita tenggelam dalam haruman wangi. Maafkanlah aku, oh Ibu. Kau sudah pergi. Alhamdulillah, selesai kita urusan pacai ni. Al-Hazin ya. وأقم الصالحة في رام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ingat semua pesanan ibu. Dah tak ada lagi doa daripada seorang ibu untuk ibu. Maafkanlah aku, oh Ibu. Kau sudah pergi. Awak, I'm so sorry for your mother's loss. And on behalf of my brother, kalau dia ada salah silap, kalau dia ada teraniaya awak, saya harap awak dapat maafkan dia. Saya maafkan. Harap maafkan saya juga. Kau sudah pergi buat selamanya, meninggalkan hamba-Mu ini sendiri di dalam ruang yang sepi. Maafkanlah aku, Ibu. Aku tidak menerima hakikat tiba. Hati ini belum sedia percaya kepergianmu, Ibu. Ibu. Yo, dah settle. Dah lah. You dari mana ni? Baru sekarang sampai? Relax lah, tak payah nak jeling-jeling orang. Pergi settle kita berkahwin lah. Ni, jenazah mana? Dah lah, baru gerak tadi. On the way pergi kubur. Habis air? Air pun dah gerak. You kawan sendiri pun tak dapat jumpa. You tak mau cakap macam gitu. You tahu dia penting, you pun penting. Ada cakap lah ni benda. Okay, ni I minta favor. Nanti you pergi kubur, ambil plot number, ambil gambar, send I kat WhatsApp. Yelah. Okay? I nak pergi jumpa wedding organizer jap. Alright? Okay, thank you anyway. Settlekan jenazah Ibu Ai. Okay. Assalamualaikum, saya Nur Amin. Dan saya DJ Ahmad Hafiz. Terima kasih kepada pengurusan jenazah Sinaran Baru kerana menjadi penaja kami di program Sangka. Kalau korang nak khidmat dorang, boleh hubungi pengurusan jenazah Sinaran Baru Khidmat Tulus Amanah. Di talian 68718799. Jikalau anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang mereka, boleh check out dorang punya website di www.pjsb.sg, email mereka ataupun jangan lupa follow mereka di social media mereka. Thank you once again for supporting Sangka.
Aku diam dalam runtuh mencari Tuhan dalam lulu. Jika ini jalan darimu, mengapa aku masih jatuh? Ajarku erti reda, walau hati belum sembuh. Assalamualaikum. Aku dipaksa belajar reda, bukan kerana aku kuat. Jika ini sangka darimu, ambillah segalanya. Salam, sahabat. Dah bro, semua okey? Waalaikumsalam, sahabat. Aku rindu ibu, Fiz. Ni Fiz, aku nak ucap terima kasih kepada kau. Tolong uruskan apa yang mampu. Hai, bila aku tak ada duit, kau tolong aku. Bila kau tak ada ibu, aku akan tolong kau bro. See, I lost a mother too. Aku pun hilang ibu aku. See, jadi aku tahu apa perasaan dia. Hilang dia paling besar sekali. Aku akan pastikan siapa yang buat arwah ibu akan dapat balasan dunia akhirat, Fiz. I will help you on that. Kita mesti ada CCTV ke apa-apa kat situ. Kita cuba retrieve. Just stay strong. Apa-apa, I'm just one call away, bro. Terima kasih, sahabat. Kau pun sama, take care. Jaga Nora, mak tiri tu. InsyaAllah. Bila free nanti kita datang lah. Terima kasih. Salam, bro.